saja nak bagi fikir Ustaz. Tak mau sebut siapa-siapa, nak bagi fikir je. Buat masjid 70 juta. Besar mana masjid tu? Bayangkan tengok. Kalau dah 2 juta pun masjid, Allahu Akbar. Dah megah sangat dah. Kalau 10 juta pun, dah cantik sangat-sangat dah. Tapi 70 juta. 70 juta, jalan yang sama ada Masjid Sembilan, jalan yang sama ada Masjid Seberang Jaya, belakang tu ada Masjid Mentampau, ada Masjid Mentanjanggui. Allah. 70 juta tu, mes juta kat Darul Hadis pun, tu dia tanah kita beli-beli ya. Tu pengurusan keuangan dia. Bukan kata ada duit belanja, ada duit belanja. Tak kira lah orang bagi pun, kalau orang bagi, manage. Itulah yang dia ajar dalam Al-Quran. Kata-kata kalau hari ni tanya pilah siapa pun, 70 juta sangat banyak. Kita tunggulah jadi masjid macam mana. Masuk-masuk tu harap khusyuk tu ya. Allahu Akbar. Sayang, memang betul bina masjid, tetapi di sana ada hak asnaf yang masih orang miskin, yang kalau kita buat bangunkan sesuatu untuk penempatan, bangunkan sesuatu untuk apa-apa yang berkenaan dengan asnaf, untuk pembelajaran pendidikan, masjid dia nak buat masjid apa pun tak apa, tapi biar ada keperluan, biar ada di sana memang mendesak, memang kena ada masjid di situ. Tapi tak apalah, pergi ronda, pergi nak tengok tuan-tuan. Bila kita fikir kasar sayang, 70 juta, Darul Hadis tak minta banyak, 2 juta siap semua bangunan. Siap semua bangunan, alhamdulillah. Tapi duk minta tu tak dapat siapa. Walaupun kita baru-baru ni dapat pengurusan terbaik dari sudut pengagihan dan dari sudut pengurusan zakat, sijil apa lagi kita nak tunjuk pengurusan, audit pun ada, tiap-tiap tahun dapat anugerah apa semua, itu ini apa semua. Minta tak dapat situ. Minta van untuk sebiji saja. Van untuk anak-anak ni boleh pergi merata, ada jemputan, ada mereka pergi periksa, ada mereka pergi mengaji, ada mereka pergi kursus. Minta dekat bank ni. Bank boleh kata kami tak ada van ni untuk pelajar. Van untuk jenazah kami boleh bagi. Jenazah hari-hari ke orang mati. Cuba pergi tengok, tanya urusan qaryah mana-mana masjid. Van jenazah ni guna berapa hari dalam seminggu? Dia kata dalam sebulan dah kot 2 kali. Tu pun kami kena pergi cabut tu. Wayar bateri, dia takut bateri kong lagu tu lah. Nampak tak? Di sudut urgentnya, di sudut darurinya, keperluannya ialah van untuk pelajar yang hidup ni. Duk kira orang mati. Tak apalah orang mati tu ada orang urus ni. Orang hidup ni yang duk kena guna hari-hari, susah nak bagi. Ada satu bank tu kata tak apa, kami duk tengah mesyuarat dah. Mesyuarat sampai lah tak habis lagi. Padahal kita duk simpan dalam bank mereka ni banyak duit kita. Bukan duit kita, duit orang lah. Di situ mereka ada boleh buat benda lain pula. Nampak? Kadang-kadang saya pun tak tahu orang fikir macam mana. Dalam Quran ajak kita kena fikir hak mana daruri, hak mana keperluan, hak mana hajat. Memang baguslah bagi kat masjid tu, tapi kena ada keseimbangan. Masjid dah memang ada keperluan mereka. Kalau orang tak bagi van pun, qaryah masjid yang duk semayang hak tu hari-hari ada penyumbang, hak memang kan bagi. Ada duit masjid banyak ratus ribu, kadang-kadang tak guna satu kupang pun. Kita hak hari-hari duk guna maintenance sampai sebulan 160 ribu maintenance kita hari ni. Tak tahu nak bagi macam mana untuk fahamkan pada masyarakat keperluannya untuk kita meneruskan kelangsungan, melahirkan legasi orang hebat pada masa yang akan datang. Saya jadi rasa kesal, dan bila kita melihat perkara itu, kita sendirilah yang kena usaha dan kita sendirilah yang kena cari duit. Itu yang kita tubuh koperasi, cari duit dekat mana yang mampu untuk beli van sendiri, dan akhirnya sampai sekarang kita tak pernah terima satu sumbangan kenderaan pun. Beli sendiri lah, kutip duit, beli sendiri, bayar bulan-bulan, dan itulah yang berlaku. Kalau kita lihat daripada ayat ini, Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk menguruskan keuangan kepada mana yang perlu disalurkan.